Mualat kutubah ke syarat. Rukun dengan rukun. Alian dua. Alian baca kutubah alam. Alian sembahyang laju. Gino tahu tempat umum baca kutubah. Baca kutubah pertama. Kepada tahu tu dia. Ku baca kutubah kedua apa? Kedua nyawa je tu bayang. Siapa yang semalu bawa dia? Namu po. Nyari apa? Mualat kutubah ke syarat. Rukun ngan dua kutubah kedua ngan sembahyang bermualat baik tip hương. Oleh baca kutubah yang pertama betul siapa? Kamu hương bertanya untuk baru kedua. Untuk baru baca kutubah kedua. Be kutubah pertama betul ngan buah nagot. Oleh yang baca kedua. Kanya dua. Syarat rukun kutubah ngan dua bermualat. Makanya pada saat saya terjadi tengku ulang kutubahnya kutulah. Mereka mengerti agama. Berkira-kira hana mualali kepada penakon. Gudam ulang kutubah bapulam. Lenyan baru kedua, lenyan baru baca rukun kedua. Kajilah. Lu harap ada. Dia baca kutubah pertama kepada setengah jam. Kedua antaranya. Baik sembahyang jemaat. Tunggu. Depan leho turun aja. Entah. Hek mentang jelas-jelas. Naga upahnya. Naga upah. Mana? Jino kontri bak pelatau. Oleh baca kutubah pun pada kontri. Oleh yang baru kedua. Kata muselang pada tahu sebenarnya ahli wasit dua laju bunuh. Pun puja Tuhan, salawat ke Nabi, ya. Oleh yang baca ayat. Puja salawat ke Nabi, wasiat ayat. Yang hak dua laju ah. Hanya kedua pada tahu saja. Ya bukan. Olehnya baru kudu hana mualat antara ayat dengan du. Sibuk pula tahu. Kalau ju bocor kutubah jangan halasah. Nyo yang sering-sering, yang sering-sering. Punya berokan maju benar. Kau you know? Punya berokan maju surah lagi nya. Di mana you know? Hala iya. You know kalau masjid kamu ada lagi muadat kedua. Kena tunggu tanya hawa aku dah tahu. Dia baca ayat. Hawa aku. Kan kasih. Ahwate antu kabeh pa. Gulang lam kutubah. Yang kedua ulang macam ka. Jika go nyan hana bid'ah nyan dua boh pihak boh kutubah jumlah mandum nyan ka magri tewo kutubah pun do gara-gara baca kali kedua kena hana mualat le ka dua boh kedua pat kutubah kedua pada uga kutubah kan dua boh kutubah bulan pertama kedua nyan kale kutubah nyan baik debat. Jawab, gunakan kutubah. Lu puja Tuhan kalau. Yang kutubahnya kau tele ulang yang kutubah. Yang lepas itu balik kutubah Tuhan. Kutubah pun tanya, ni pernah tahu. Bila pernah tahu, alhamdulillah cakap pun kedua. Dia budak apa dua seratus, pada buah kutubah bandung. Yang hari balik kutubah.
Gunakan khutbah ku puja Tuhan kena long lebih umur panjang. Puja Tuhan. Puja dalam tu. Saya pun jawab minat. Saya pun jawab minat. Makanya jina jejut khutbah, jejut khatib, gulang khutbah nyo ke puncak. Han dapat tu trip. Ipa yau dia hana-hana mu 25 minit. Gudup kira khutbah. Ana mualat le. Tak ada benda dia baca ayat, tak ada aju nya pada tengah-tengah. Kau paling kau makanya taulang khutbah nyandu baca khutbah tu dia nyan baru khutbah pertama, khutbah kedua dengan sembahyang pemualat. Ya tak? Khatib betul tu khutbah. Trip. Hanang ya ada mu maju trip. Ya kang salam. Bagi syarat be khutbah dengan sembahyang pemualat wilayah ji. Mana bahasa hana salah tu.